71,000, 3 bilik, 1 bilik air. 71,000. 3 bilik. Wah. 71,000, 3 bilik, 1 bilik air, berkeluasan 560 kaki persegi. Ini dia. Nampak? Desain baru untuk korang. 71,000 je, 3 bilik. Jom kita masuk dalam. Mana tombol dia? Tombol mana tombol? Oh, sini pintu. Sama besar ke pintu? Jom. Alah. Jom, kita masuk. Tengok dalam dia. Buka kasut. Adab kena jaga. Kita kontraktor Melayu. Lupa nak bagi tahu. Ni, berkonsepkan rumah kala banjir lumpur. Sebelum makan. Kan? Lantak dia lah rumah dia. Abang mana tahu? Dia yang pilih kala. Tapi cantik. Jom. Kat dalam. Nampak? Ini dalam dia. Abang buka tinggal sikit lah. Bagi terang. Rumah yang berkeluasan 560 kaki persegi. Harga baru 71,000 je korang. 71,000. Kat luar ni dia nak pilih colour banjir lumpur lah. Kat dalam ni korang tengok diorang punya colour macam mana. Clear, cantik. Kan? Nampak luas, besar. Berkeluasan 560 kaki persegi, 3 bilik tidur, 1 bilik air. Dengan harga 71,000 je korang. Mana nak dapat? Okey, tak apa. Kita tengok sekeliling dulu. Ni, abang bagi komplit terus dengan wiring. Siling kapur siap dengan lampu, dengan poin kipas semua untuk korang. Untuk korang. Nampak? Ini ruang tamu dia lah. Ini ruang tamu lah. Pelak suite semua komplit lah untuk korang. Kan? Ini pintu dia sama besar dengan ini tingkap. Ini tingkap. Ini makan dia. Ini tingkap sama besar dengan pintu. Nampak? Ini tingkap ni. Pemilihan owner sendiri. Dia nak besar macam ni. Tapi bagi abang, owner terbaik. Design terbaru untuk abang. Jom, kita tengok bilik utama dulu. Kan? Ni. Sebelum tu. Pintu fiber. Nampak pintu fiber. Zaman bila pintu plywood? Camel lah. Ni. Tingkat swing. Ini grey ni adalah penambahan sikit. Alah, berapa ribu je. Rumah 71,000 ni komplit seperti mana yang korang tengok, kecuali grey dengan lantai lah. Lantai SPC ni bagi abang 4,500 je, tak silap abang. Satu rumah ni 4,500 je lantai SPC ni. Siap semua, siap pasang apa semua. Kalau Mozek jangan cerita lah kan, mungkin belah-belah ribu lah mungkin. Tapi dengan abang 4,500 je penambahan. Yang ni pun grey sama. Ada owner nak buat Mozek, ada owner tak nak terus buat apa-apa kan, nak exchange je. Ada owner tak nak buat grey, terpulang dia lah rumah dia, bukan rumah abang. Samalah dengan dia punya ceiling, semua komplit. Ini bilik utama, ini bilik kedua dia. Dia ada 3 bilik tau. Abang kalau 2-3 kali cakap ni sekarang, kaki makan dia. Dia ada 3 bilik, 1 bilik air, harga 71,000, siap semua termasuk kos foyer. Ni, nampak? Ini bilik kedua dia, sama juga pintu swing, tingkat swing. Tingkat swing. Sama dengan siling kapur, dengan lampu, dengan poin, semua abang bagi poin kipas semua. Inilah rupa dia. Ini bilik kedua. Jom kita tengok bilik ketiga. Ini bilik ketiga, bilik 71,000. Gila ke? Murah tu. Komplit semua. Macam ni lah rupa dia. Ini bilik ketiga dia lah. Kan? Owner nak satu rumah ni pasang SPC 4,500 je korang tambah. Kan? Lepas tu ni abang nak tunjuk dapur dia. Nampak? Walaupun pakej ramah ni pakej tanpa aksesori lah. Ni, sinki siap dengan kepala paip macam ular macam tu kan. Ini komplit. Harga 71,000, 3 bilik, 1 bilik air. Komplit. Jom kita tengok bilik air dia pula. Ni komplit lah. Seperti mana yang korang tengok. Lampu ada. Dia punya poin-poin plug semua. Ni. Nampak? Bukan biasa-biasa tau. Bukan biasa-biasa. Siap dengan mozek. Siap dengan mozek belah dinding dia. Paip. Semua siap lah. Siling kapur komplit. Dengan dia punya air hujan. Air mata air zam-zam. Lantak korang lah. Itu semua komplit. Nampak? Jom kita tengok dekat luar rumah ni pula. Cepat. Kita nak dengar. Kelantan. Kita nak cepat. Inilah luar rumah tu. Berkonsepkan warna banjir lumpur. Tapi warna ni cantik. Terbaik bagi abang. Ini pilihan yang
Luas lah. Dia nampak luas. Dia nampak cantik, kemas. Walaupun warna lantak korang lah. Okay. Tapi cantik. Abang suka warna ni. Adalah. Nampak? Corak-corak sikit. Nampak? Bukan biasa-biasa tau. Walaupun harga baru 71,000 tapi 3 bilik. 1 bilik air. Komplit semua. Nampak? Macam ginilah rupa dia. Yang harga 71,000 ni sebiji macam gini. Kan? Nanti jumpa Abang Zonaga. Mana rumah 71,000 tu? Ini sebiji macam ni. Korang nak datang sendiri tengok pun boleh. Ni, lampu. Abang bagi tau. Bukan owner beli. Abang bagi siap. Nampak? Ni, Swiss dia. Tapi dia, Swiss dia kat luar. Owner nak kat luar lah. Mana bertahu rumah dia. Kan, lantak dia lah. Mungkin dia nak suruh jiran ke pasang. Nanti, yang dia tak ada kat rumah. Mana abang tahu? Nampak? Ni. Nampak? Petak-petak ni. Bukan peti surat tau. Bukan peti surat kalau yang postman nak masuk. Surat dalam tu. Ini tempat buang bau korang. Bau masing-masing. Ini, nampak? Pun kita letak kuping bagi cantik untuk rumah korang. Rumah 71,000 je. Fikir ramah pula tu. Tapi komplit macam gini abang buat. Jom kita tengok belah tepi pula. Belah depan korang dah tengok ni siap ada tempat ni. Ni korang boleh buat tanam-tanam. Kan? Kalau rajin lah kan. Susah lah korang ni. Ni pintu tepi dah. Pintu, sebab rumah ni dia memanjang kan. Dia melebar. Jadi ini pintu dapur dia lah. Pintu dapur dia. Pintu luar, pintu kayu, solid kan. Lepas tu tandas, terus halih ke sam ni. Ini tak siap lagi sebab owner tiba-tiba pula owner nak tambah aksesori lain. Tapi tak apalah. Alang-alang tukang abang ada lagi kat sini, buat je lah. Ini siap sam semua untuk korang kan. Daripada tandas korang, sap ke sam sini dulu kan. Korang punya tu, lepas tu sap hantar ke rumah jiran. What? Tak ada lah. Hantar ke tangki septik korang lah kan. Okey, ni tepi dia lah. Ini tepi dia, tingkat nampak? Tingkat swing, barulah cantik design-design sikit. Nampak? Ini kosong petak-petak. Ingat orang tidur dalam kotak ke? Baru betul design. Nampak? Ini kuping-kuping semua ada untuk korang tau. Ini papan serah semua komplit untuk korang. Bukan untuk abang buat je. Nampak? Ni. Ini belakang dia. Belakang rumah dia. Tu abang cakap tadi dia memanjang. Sebab tu rumah ni panjang. Kan? Nampak? Baru betul corak-corak macam gini. Baru kontraktor Melayu yang berjaya. Jangan main-main tau. Jom. Siling kat luar ada komplit untuk korang. Pakej 71,000. Pakej ramah pula tu. Siap komplit semua. Mana nak dapat ni? Abang Zul Naga. Nampak? Ni Zul. Naga mana? Susah lah. Budak-budak ni. Tak ikut arahan. Naga tak ada. Ni. Tepi ni nampak? Adalah corak-corak sikit. Kan? Kuping. Nampak? Ini bukan kayu abang curi yang jiran sebelah. Bukan tau. Ini abang beli tau untuk korang. Jom. Barulah siap nampak. Tapi colour terbaik lah. Dia nampak besar tau rumah ni. Licin je. Nampak? Untuk korang. Jom. Kita tengok kat depan pula. Mana? Sini. Ni. Usaha anak Melayu. Nampak? Abang seorang je. Kontraktor Melayu yang bermukakan Korea. Abang seorang je dalam Malaysia ni. Abang Zul. Alamak, Naga lupalah letak mana. Budak-budak ni. Lantaklah. Nampak? Okey, sekarang ni abang cover semua. Satu Malaysia. Sebab abang on the way dah nak buka office di Kedah. Sekarang office utama kita di Kuantan Pahang, di Kelantan, di SQ kita lah, Wasa Maju KL. Lepas tu Kedah on the way insya-Allah untuk korang. Okey, lepas tu pastikan walaupun bukan buat dengan abang tak kisah, tak apa. Kalau rasa abang mahal tak apa, buat dengan orang lain pun sama. Tapi pastikan diorang ada lesen kontraktor, dan pastikan duit korang ni bayar pada lawyer, bukan bayar pada kontraktor. Ingat tu, syarat utama kontraktor Malaysia. Nampak? Bukan biasa-biasa, bukan saja-saja kita nak pakai lawyer tau. Lawyer sebagai pemegang amanah, dia pegang duit. Kita pegang apa? Pegang tukul boleh lah, kontraktor. Nampak? Pakai petacing tau. Ingat, abang Zul Naga, budak-budak abang ramai. Cuma hari ni dia sekolah. Petang Fardu Ain, malam mengaji pula. Lantak korang lah. Yang penting abang Zul Naga. Korang apa tahu? Nak main-main ke?